mana saja. Layan YouTube, ini Liga Domestik kita. Ini adalah Liga kita, Liga Malaysia. Berita terkini. Baru-baru ini dunia bola sepak Asia Tenggara kembali digemparkan dengan satu lagi siri kontroversi yang berpunca daripada kemarahan penyokong bola sepak Indonesia. Isu ini bermula apabila pasukan kebangsaan Indonesia kini sedang giat merancang perlawanan persahabatan antarabangsa untuk memperkuatkan persediaan menjelang kejohanan kelayakan Piala Dunia 2026. Namun ianya hangat apabila pelawaan itu ditolak oleh beberapa negara termasuk Malaysia, dan yang terbaru adalah Jerman. Jerman adalah satu negara bola sepak yang kuat, tetapi pasti ada sebab kenapa mereka menolak Indonesia. Penolakan ini telah mencetuskan gelombang reaksi panas daripada penyokong Garuda yang meluahkan rasa tidak puas hati di pelbagai platform media sosial. Namun apa yang lebih membimbangkan ialah bagaimana penolakan tersebut menjadi mesej jelas kepada reputasi semasa penyokong Indonesia sendiri di mata dunia bola sepak. Pada awalnya, pasukan Indonesia melalui PSSI dikatakan telah menghantar pelawaan rasmi kepada beberapa negara jiran termasuk Malaysia bagi mengadakan perlawanan persahabatan menjelang jendela FIFA yang akan datang. Namun begitu, Malaysia menerusi kenyataan tidak rasmi yang disampaikan oleh sumber dalaman telah didedahkan oleh beberapa media sukan tempatan dan memaklumkan bahawa pihak Harimau Malaya menolak pelawaan tersebut. Penolakan itu bagaimanapun bukan dilakukan sewenang-wenangnya. Menurut maklumat yang diperoleh daripada sumber yang rapat dengan owner pasukan Johor Darul Takzim iaitu Tunku Ismail, baginda telah merangka perancangan lebih besar untuk skuad Harimau Malaya. Ia tidak hanya melibatkan sekadar perlawanan persahabatan semata-mata. TMJ kini dilaporkan sedang menyusun siri latihan tertutup dan perlawanan berkualiti tinggi menentang kelab elit Eropah serta negara-negara dari ranking lebih tinggi untuk menguji dan meningkatkan tahap daya saing skuad Harimau Malaya. Atas penolakan tersebut, penyokong Indonesia mula mengamuk dan berkata Malaysia pengecut. Seperti dalam jangkaan, penolakan tersebut telah mengundang reaksi negatif daripada penyokong Indonesia. Dalam sekelip mata, pelbagai platform media sosial milik media sukan Malaysia seperti Harimau Malaya, Fakir FC, Semuanya Bola dan Astro Arena dihujani komen-komen sinis dan cacian menghina daripada penyokong Garuda. Antara kecaman paling popular ialah dakwaan kononnya Malaysia pengecut dan takut kalah. Ada juga yang mengatakan bahawa Malaysia sepatutnya bersyukur jika diberi peluang menentang skuad yang layak ke Piala Asia dan berada di ranking FIFA yang lebih tinggi. Namun begitu, di sebalik semua cemohan ini, muncul persoalan lebih besar. Apakah benar Malaysia takut atau sebenarnya enggan terlibat dengan drama luar padang yang sudah sinonim dengan penyokong Indonesia? Jika penolakan Malaysia dianggap sebagai isu serantau, penolakan daripada negara Eropah seperti Jerman telah mengubah perbualan ini menjadi isu reputasi antarabangsa. Tular di media sosial apabila laporan dari beberapa sumber tempatan mendedahkan bahawa Persatuan Bola Sepak Jerman menolak jemputan daripada PSSI untuk mengadakan perlawanan persahabatan pada tahun ini. Antara sebab utama yang dikatakan menjadi punca penolakan ialah kebimbangan terhadap keselamatan dan tingkah laku penyokong Indonesia. Menurut laporan yang belum disahkan sepenuhnya, tetapi tular di kalangan pemerhati bola sepak Asia, pihak Jerman tidak mahu mengambil risiko terhadap penyokong Indonesia kerana mereka terkenal dengan rekod keganasan stadium, serangan cyber terhadap pemain lawan serta tekanan melampau kepada pemain dan pengadil. Walaupun Persatuan Bola Sepak Jerman tidak mengeluarkan kenyataan rasmi, sentimen ini turut disokong oleh penganalisis bola sepak dari Eropah yang mengatakan reputasi penyokong Indonesia kini bukan lagi satu rahsia. Banyak kelab dan pasukan enggan terlibat secara langsung dengan perlawanan yang berpotensi mendatangkan gangguan. Tidak dapat dinafikan bahawa penyokong Indonesia antara yang paling fanatik dan setia di rantau ini. Setiap kali pasukan Garuda bermain sama ada di dalam atau luar negara, mereka hadir dengan jumlah ribuan penyokong. Mereka mencipta gegaran stadium dengan nyanyian dan koreografi yang mengagumkan.
namun fanatik tanpa kawalan kini semakin menjadi satu liability. Fans Indonesia terkenal dengan insiden-insiden seperti serangan cyber ke atas pemain lawan selepas kekalahan. Ada juga komen yang berbaur ugutan bunuh kepada pengadil dan pegawai perlawanan. Insiden rusuhan berdarah di Kanjuruhan yang mengorbankan lebih 130 lebih nyawa juga di Indonesia. Semua ini telah mencorakkan imej penyokong Indonesia secara negatif di mata dunia. Penyokong yang fanatik sepatutnya menjadi kekuatan pasukan, bukan ancaman kepada negara luar dengan ketakutan. Dunia memandang kagum kepada penyokong seperti di Argentina, Jerman, Brazil dan bahkan Turki yang penuh emosi namun masih terkawal dalam etika dan keselamatan. Malangnya, Indonesia masih bergelut dengan pengurusan penyokong yang lemah, budaya memaki hamun secara terbuka di media sosial serta mentaliti semua orang lawan kami yang sering menjadikan mereka mangsa konspirasi. Apabila negara seperti Malaysia menolak perlawanan persahabatan dan kini diikuti oleh Jerman, itu bukan lagi satu tamparan kecil. Itu adalah satu mesej besar bahawa dunia enggan mengambil risiko dengan penyokong yang belum matang. Situasi ini pastinya menimbulkan cabaran kepada PSSI. Jika negara-negara lain mula enggan menerima jemputan, peluang untuk skuad Garuda menguji kekuatan menentang pasukan berkualiti tinggi akan semakin sukar. Sudah pasti ada segelintir penyokong Indonesia yang matang sangat kecewa dengan penyokong monyet seperti ini. Yang kesiannya adalah pemain Indonesia itu sendiri kerana pasti ada sesetengah dari mereka merasakan kecewa apabila perancangan perlawanan antarabangsa berkualiti itu dibatalkan atau ditolak begitu sahaja. Dalam kes ini, penyokong mereka sendiri sebenarnya menjadi punca utama reputasi ini tercalar. Ia satu kisah yang sangat menyedihkan buat bola sepak negara itu. Sementara itu, Malaysia terus menyusun langkah demi langkah strategik. Dengan sokongan kewangan dan DCTMJ, pasukan Harimau Melaya bukan sahaja sedang memperbaiki kualiti permainan tetapi juga memperkuatkan hubungan diplomatik bola sepak dengan negara-negara berpengaruh. Ada desas-desus mengatakan Malaysia sedang merancang latihan pramusim di Eropah dan Amerika Selatan, sama seperti aksi pramusim untuk skuad Harimau Selatan sebelum ini. Selain itu, terdapat juga beberapa rundingan untuk adakan perlawanan tertutup dengan negara Eropah. Pendekatan ini dilihat lebih berkesan untuk pembangunan pemain berbanding bermain dengan jiran serantau yang masih sibuk dengan provokasi luar padang. Ini adalah masa untuk penyokong Indonesia bermuhasabah diri dan berubah menjadi lebih matang. Isu ini bukan lagi tentang Malaysia takut atau Jerman berlagak. Ini tentang imej dan reputasi kesediaan dunia untuk berurusan dengan budaya penyokong tertentu. Apabila dua negara dari dua benua berbeza seperti Malaysia di Asia dan Jerman di Eropah menolak perlawanan Indonesia dalam tempoh yang hampir serentak, itu bukan kebetulan tetapi itu satu amaran. Jika penyokong Indonesia tidak mula berubah, PSSI tidak mampu berbuat apa-apa. Fans mereka harus memperkasakan etika sokongan yang sihat. Mereka harus sedar jika mereka tidak berubah, dunia akan semakin menjauh dari bola sepak Garuda. Kerana dalam dunia bola sepak moden, kualiti bukan hanya di atas padang tetapi juga di luar padang. Dan buat masa ini, dunia dilihat memilih untuk menjauh. Ingatlah fans Indonesia mahupun fans Malaysia sendiri bahawa bola sepak bukan hanya 90 minit di atas padang, tetapi ia juga tentang bagaimana anda membawa nama negara itu di mata dunia.